Dalam konteks kita nak jaga negara kita, dalam negara kita sendiri, kita faham dengan masyarakat majmuk yang ada dalam negara kita. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Siam, ada ratusan etnik lagi dalam negara kita. Dan bukan mudah sebenarnya untuk mentadbir negara kita dengan ada kepelbagaian kaum ini. Namun yang kita nak dari sudut harmoninya, nak membentuk negara kita. Sudut harmoni ini bermaksud Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Siam, kita ada lain-lain lagi. Bangsa boleh hidup bersama dalam keadaan yang harmoni ini dan boleh membangunkan negara kita dengan baik. Saya secara terus terang dan peribadinya, saya nak lihat negara kita ini, kita dapat hidup dalam keadaan aman damai. Orang Melayu terima orang Cina terima orang Melayu, begitu juga India, Siam dan lain-lainnya. Macam dulu-dulu yang mana kita memacu negara kita dalam konsep kita kongsi kuasa ini.